petang saya telah tiba di sini. Apabila saya masuk ke kaunter immigration, saya telah dihalang, disekat untuk masuk ke Sabah. Saya dimaklumkan oleh Jabatan Immigration, oleh Pegawai Immigration bahawa Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinong yang mengeluarkan arahan tersebut. Jadi saya telah diberi notis penolakan masuk ke Kota Kinabalu, Sabah. Lebih kurang 2 jam saya berada di Jabatan Immigration untuk berunding dengan pegawai-pegawai tersebut. Untuk makluman semua, besok jam 9 pagi saya ada pengurusan kes di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu. Tujuan saya masuk ke Kota Kinabalu, Sabah untuk menghadiri pengurusan kes besok di mahkamah. Perbuatan Haji J adalah sangat keji, sangat jahat. Beliau sangat takut dengan saya kerana beliau adalah dalang yang terlibat dalam skandal rasuah di Sabah. Apabila saya tidak dapat hadir ke mahkamah, bermakna 2 YB yang dituduh bersama saya, YB Andi dengan YB Yusof Yaakob, mereka 2 akan dibebaskan. Mereka 2 tidak dapat lagi, kes mereka tidak dapat lagi diteruskan sebab saya sebagai saksi utama tidak dapat hadir. Bagaimana dengan 13 orang lagi YB? 13 orang lagi itu termasuk 3 timbalan Ketua Menteri, Menteri Kewangan, Menteri Kabinet semua dengan Speaker Dun. Jadi mereka tidak akan dituduh selepas ini sebab saya sebagai saksi utama, saya sebagai pengadu, saya tidak dapat hadir ke mahkamah. Walaupun dalam masa depan jika ada arahan dakwaan daripada Peguam Negara Putrajaya, mereka tetap bebas. Sebab proses ini tidak dapat dilakukan. Proses pendakwaan ini tidak dapat dilakukan. Datuk Seri Haji Jinong selaku Ketua Menteri, beliau telah menunjukkan seolah-olah beliau ni kebah undang-undang. Beliau ni di atas undang-undang. Beliau ni ada kuasa layanan istimewa. Jadi segala perbuatannya adalah salah. Beliau telah campur tangan di dalam institusi kehakiman. Beliau telah mengganggu kedaulatan undang-undang. Ini semua salah. Namun, tiada orang dapat sentuh dia. Beberapa hari lagi, hari Ahad ni, sidang Asian akan diadakan di Kuala Lumpur. Banyak pemimpin negara-negara Asia akan hadir, datang ke Malaysia. Terutamanya Donald Trump, Presiden US akan hadir. Adakah kita berasa malu? Perkara ini, peristiwa ini boleh berlaku di Kota Kinabalu, Sabah. Ini tidak pernah berlaku. Sejak kemerdekaan negara Malaysia tidak pernah berlaku. Tidak pernah seorang Ketua Menteri menyelewengkan kuasa dia, menyalahgunakan kuasa dia untuk melindungi beliau sendiri dengan YB-YB-nya. Jadi, saya memohon satu penjelasan daripada Perdana Menteri. Apa yang berlaku sebenarnya? Dan saya merayu Ketua Hakim Negara mengambil perhatian tentang hal ini. Saya berharap masyarakat memberi perhatian terhadap hal ini. Sekian, terima kasih.